Selamat tinggal. Mau busuk Ini sangat. saya. Tinggal. Saya rasa Dari tidak. mana asal kamu? Tapi saya tak mau jilat. Apa? Apa? Gigit saya. Dan sedikit. Saya bertuah. Tidak, jumpa lagi di musim seterusnya. Halo, ayah. Suckers! Terima kasih. Giliran Anda. Kaya kerana menonton. Hai. Kau paham maksud aku. Itu memang sangat teruk. Bawaklah orang. Mari kita Julie, giliran sekarang. Saya betul-betul tidak mau makan stocking berbau busuk. Saya perlu basuh dahulu. Semoga hari Anda baik. Selesai. Mari kita tuangkan sedikit serbuk ke dalam bakul. Masukkan stokin ke dalam dan hidupkan mesin basuh. Mari kita tunggu. Hore, aku seorang genius. Bagaimana penggambaran? Bagus. Mari pergi. Sekarang mari kita gosok supaya ia benar-benar sempurna. Wah, selesai. Seronoknya. Tolong saya. Ada sesiapa nampak anak saya? Oh, terima kasih semua. Ini memang yang saya perlukan. Dan anda sudah mencucinya. Hebat. Terima kasih semua. Hei, awak. Jom kita buat lagi. Baiklah, Steve. Okey. Apa yang telah kamu lakukan? Hei, mari kita pilihkan dulu. Hai. Saya suka menjilat, kek. Hah? Oh, ya, itu bagus. Baiklah, mari kita mulakan. Hebat. Kek ini akan jadi milik saya. Tiada tunggu di dalamnya. Kamu patut bermain mengikut peraturan. Tiada apa-apa bermakna tiada apa-apa. Baiklah, Rabu. Giliran kamu. Baiklah, sekik semua dalam sedari Circe. Bagus. Ya, pasti boleh diterima. Apa kabar? Kek ini milikku. Hei, aku akan memakannya. Apa? Sudah tiba masanya untuk mengajar pencuri ini satu pengajar. Ya ampun. Tetapi kek ini sangat lazat. Batu kertas gunting cok. Baiklah. Wah, Mai, Sego Master bernimat hebat. saya suka. jom pergi. Nampaknya. Chris Vance. Jangan panik. Tunggu, Julie. Awak tak bernasib Anda baik. tidak dapat Itu selamat tinggal. pasti. Macam mana saya nak makan benda menjijikan Apa yang ni? kamu mahu? Betul-betul mengerikan. Ya Tuhan. Saya tak boleh buat ini. Ini terlalu teruk. Awak nak gosok gigi? Maksud aku. Terima Hey, kasih. Ronnie. Oh, ini mengerikan. Air. Saya rasa jauh lebih baik sekarang. Selamat menjamu selera Rabu. Ayo. Bertenang. Saya tak... Jangan. Kita ada rancangan Freak Sorry. Kita perlu tambah sedikit api. I-restore Gigi Prince Awdania. Ya, baiklah. Restoran tabiri. Jom pergi. Sudah tentu anda QR for mainskerkan hidangan ini sedap. Tetapi ears for stikunya. Kamu. Wah, tak buruk. Saya tak boleh tengok ini. Lensby.
Apa? Satu pekan gula-gula getah kosong. Saya Apa? faham. Nampaknya ada orang sudah mengunyahnya sebelum ini. Baiklah, ini kad-kadnya. Suka gula-gula getah itu. Oh, tidak. Saya perlu melukis. Baiklah, Wednesday. Awak yang pertama. Teruskan menuntut. Ang siya simulate pada meja. Mari kita pergi. Tolong higsuot sa perempuan. Apa? Saya tak boleh. Oh, Film. Saya bukan buta. Oh, Tidak. Apa yang berlaku dengan kamu? Saya kembali ke sini. Apa? Itu saya ada idea yang hebat. Terdapat banyak benda berguna dalam beg galas saya untuk sebarang keadaan. Apa? Mari kita lihat bagaimana saya boleh menggunakan ini. Wah, ia sebenarnya berfungsi. Syabas, Julie. Apa kabar? Saya. Ya, terima kasih. Apa yang Cukup disepak. And then a frillo step. Oh ya. Apa yang sedang berlaku? Sandy, tidak. Ruby, ayo pergi. Selamat tinggal. Siapa yang ketawa sekarang? Jadi, siapa yang nak mulakan? Hey, Wednesday. Mata Gami. Saya suka mereka. Apa? Tiada apa-apa lagi? Tak adil. Apa? Saya tak mau buat ini. Saya dapat jilat dulu. Saya nak mula. Gadis-gadis. Tunggu sebentar. Wah, mata marmalade ini memang hebat. Miau. Apa? Oh, Saya suka semuanya. Bukankah itu terlalu banyak? Hey, giliran saya. Jumpa lagi. Julie, bukan. Lucu. Sedapnya. Browns. Amerika saya Ayo. mengarah. Punya gay. Hai, Julie. Apa dia? Mata marmalade ini manis sekali. Mau buka? Jom kita buat. Wah! Julie dalam botol. Hebatnya. Mari kita lihat. Saya tiada apa-apa. Wah, saya dapat menjilatnya. Mari kita buat ini. ayo. Baiklah, saya akan mulakan dengan penuh keseronokan. Mari balik sini. Oh, baiklah. Tengok, lidah saya sekarang macam pelangi. Wah, Itu sangat hebat. Saya mau itu juga. Wow, chili ini sedap. Lihat betapa cantiknya saya. Itu sangat kelakar. Mereka memang tak masuk akal. Peps, Mari kita berikan kepada Wednesday supaya dia tidak Terima kasih merungut. kerana menonton. Buka mulut awak. kenapa awak tengok saya? Apa yang awak dah fikirkan? Ini akan jadi menyeronokkan. Kasih. Wah, dia memang sesuai dengan anda. Oh, tidak. Oh, mana tocang hitam saya? Saya tak main macam tu. Batu, kertas, gunting. Wah, apa? Banyaknya gula-gula. Hebat. Aduh, makanan anjing? Awak bergurau ke? Itu kelakar. Saya sangat suka marmalade ini. Saya akan gembira menghias kek saya dengan mereka. Wah, sangat bagus. Berwarna-warni. Teruskan. Gel manis. Ia sangat masam, tetapi ia akan sangat cantik.
sekarang kita boleh tambah lagi gula-gula. Saya rasa ini juga masam. Baiklah, mari kita goncang semuanya. Dan sekarang kita ada serbuk masam. Cantik. Hebat. Wah, Julie. Sekarang mari kita cuba. Bau yang menakjubkan dan rasanya sangat sedap. Hah? Apa? Oh, tolong kongsi dengan saya. Baiklah, tidak. Ini milik saya. Anda ada kek Anda sendiri. Makanan anjing. Ia menjijikkan. Saya tak nak makan. Oh, ia berbau busuk. Baiklah, itu sudah pasti. Okey, saya akan cuba dari bawah. Hebat. Itu tidak adil. Oh, baiklah, Julie. Oh, itu menjijikkan. Anjing, adakah kamu suka makanan ini? Adakah kamu mahu saya belanja kek yang lazat? Bingo. Hei, baiklah, mari kita pergi. Mike, itu tidak adil. Tiada anjing. Oh, baiklah. Anda perlu makan kek Anda sendiri. Oh, tunggu. Sangat masam. Bingo. Julie, awak okey? Baiklah. Sementara dia pulih, saya akan beri anjing itu makan. Hei, hentikan ini. Oh, dia comel sangat. Dia memang begitu. Saya tak boleh menolaknya. Kamu bersedia? 3, 2, 1. Mari kita buat lagi. Saya ada buah-buahan yang sedap. Dan saya kurang bernasib baik. Bawang ini teruk. Ya Tuhan. Bernafas, Julie, bernafas. Oh, terima kasih. Awak nak bawang? Baiklah, apa-apa saja. Macam mana saya nak hias kek dengan ini? Saya ada idea. Mike, macam mana awak suka bunga ros bawang saya? Oh, wow, cantik. Jadi ia langsung cendak berbau sweet from bunga. Ya, membuat kelopak yang cantik daripada bawang putih. Tetapi pertama, kita perlu mengupasnya. Itu adalah helah hidup yang sangat hebat. Itu hebat. Selamat menjamu selera. Oh, saya tidak mau makan kek bawang dan kek bawang putih ini. Saya hampir tidak tahan dengan bau yang menjijikkan ini. Air mata sudah mengalir dari mata saya. Oh, tidak. Ini sangat teruk. Menjijikkan. Hei, jangan menangis, sayang. Saya ada di sini. Baiklah, sekarang giliran saya untuk menghias kek dengan buah-buahan. Pergi. Saya akan melakukannya seperti yang diajar oleh guru. Ya, hello. Hello? Ya Tuhan. Ya, saya tidak akan lupa pelajaran ini. Oh, tidak. Ia sukar, tetapi ia menyeronokkan. Bersedia untuk melihat pertunjukan, Julie. Lihat itu. Mari kita lakukan ini. Oh, nampak hebat. Wow, bagaimana kamu suka, kawan? Bagus, Mike. Terima kasih. Oh, apa hidangan. Ini memang sedap. Kamu nak cuba juga? Kemudian ambillah sendiri. Nyam. Oh, bagus. Bagaimana? Oh, tidak. Saya terkena wasabi yang pedas. Dan saya mendapat coklat kegemaran saya. Hooray! Boleh saya pergi dulu? Hebat? Tunggu sebentar. Saya ada idea hebat. Bagaimana untuk menghias kek saya? Tunggu sebentar.
Untuk melakukan ini, saya akan mengambil spatula super dan penggelek. Saya akan menjadi seperti pembina sebenar. Mari kita sapukan pada kek saya. Masa untuk penggelek. Oh, coklat kegemaran saya. Mari kita ukur semuanya. Hebat. Dan sekarang kembali kepada pembinaan. Wah, ya Tuhan. Ini kelihatan sangat cantik. Baiklah, ia memang kelihatan menakjubkan. Baiklah, masa untuk saya menghias kek saya juga. Saya akan ambil spatula dan penggelek juga. Boleh kongsi? Oh, ada coklat lebihan di sana. Baiklah. Saya rasa ia bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya tidak akan guna itu. Mari cuba kek lazat saya. Ini kek pisang dengan coklat. Ini sangat sedap. Saya suka giliran awak, Mike. Oh tidak, saya mahu lepaskan. Itu menjijikkan. Tidak. Julie, kenapa? Nah, ambil ini. Hei, itu tidak kelakar. Ayo. Wah, selamatkan diri kamu. Sebenarnya itu kelakar. Saya tahu. Ya ampun, ini adalah chili yang pedas. Dan saya ada mata gami. Saya akan gembira untuk menghias kek dengan mereka. Maaf, Julie, tetapi kek ini hanya untuk saya. Mari kita lakukan ini. Tidak. Jangan dekat dengannya. Oh, ini menakjubkan. Lihat mata gami ini. Hei, Julie, saya nampak semuanya pencuri. Oh ya, betapa sedapnya hidangan ini. Saya mahu sepotong juga. Wow, hebat. Teruskan. Oh, Mike. Saya tak peduli, saya suka. Menjijikan. Giliran kamu. Aduh, bagaimana saya lakukan ini? Saya tidak mahu menghias kek saya dengan lada panas. Bingo. Idea yang bagus. Mari kita potong kepada kepingan yang lebih kecil. Dan sekarang saya akan letakkan di tepi. Lihat ini, Mike. Wih, sebenarnya ia kelihatan cantik, tetapi saya terlalu takut untuk mencubanya. Baiklah, saat kebenaran. Oh, tidak buruk. Saya suka. Saya boleh jilat jari saya. Oh, kenapa ia semakin panas? Siapa yang akan selamatkan saya? Tolong? Jangan takut, saya akan bantu awak. Terima kasih. Itu susah. PJ. Ya Tuhan. Oh, tidak. Gam panas? Nenek tak suka makanan pedas. Ya ampun. Aduh, betul-betul mimpi ngeri gadis-gadis. Ayuh, baiklah Nicole, kamu akan mula. Saya rasa ia okey. Iya Tuhan. Saya akan masukkan ke dalam mulut saya dan ambil satu gigitan. Sebenarnya sedap. Saya boleh tiup melon. Sedikit pedas, tetapi boleh tahan. Itu apa yang perlu ditakuti. Saya sudah selesai. Gula-gula getah ini jauh lebih besar daripada yang dimakan oleh Nicole. Iya Tuhan. Nenek takut. Saya tidak mau ia terlalu pedas. Oh, itu menakutkan. Oh, tidak. Wah, saya rasa terbakar dari dalam. Oh, tidak. Nenek, kenapa buka mulut? Saya tidak dapat menahannya. Apa? Oh, Saya rasa ada ayam, baunya luar biasa.
Saya suka paha ayam goreng. Oh, kerak yang rangup juga. Saya akan cepat lupa tentang gula-gula getar yang membakar ini. Dengan ayam ini, bahaya sudah berakhir. Tetapi tidak untuk Mandy. Ayo, mari kita pergi. Kasihan, giliran kamu. Oh, saya sebenarnya sangat takut untuk melihatnya. Saya meremang. Nenek, saya tak boleh buat ini. Berhenti. Jangan risau. Nenek akan bantu kamu. Kamu perlu ambil sekeping kecil, buka mulut dan gigit. Nampak tak menakutkan langsung. Oh, lihat. Satu gigitan lagi. Tolonglah. Ayo. Sekeping terakhir yang tinggal. Oh, tidak. Hei, ada gelembung. Hati-hati. Oh, ia meletup. Adakah semua orang selamat? Baiklah, tiada akibat serius. Ini dia. Ups, saya rasa saya silap. Rasa lebih baik di kolam renang. Bagus. Apa? Apa itu? Ya, awak. Oh ya, ini milkshake, Nenek. Bukan sekadar milkshake. Ada kejutan istimewa di dalamnya. Nenek, ia sangat kecil. Anda mulakan. Baiklah. Mari kita lihat. Baiklah. Tidak yang luar biasa. Oh ya ampun. Hebat. Apa yang sedang berlaku? Baiklah. Sekarang giliran saya. Mari kita siap apa yang ia lakukan kepada saya. Membuka penutup dan straw. Saya mahu minum dengan lebih cepat. Oh, di mana adab kamu, Ana? Lihat itu. Saya semua ungu. Ya Tuhan, ini sangat mengujakan. Nicole, ayo. Oh, ya, saya sangat teruja juga. Yorks, singkit krim putar. Saya tidak percaya dengan mata saya. Oh ya, sekarang milkshake itu sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Wah, itu luar biasa. Apa? Oh, tidak. Oh ya ampun. Lihat. Kasihan. Apa? Oh, tidak. Ya Tuhan, terkejut. Nicole minum terlalu banyak dan dia meletup. Kita perlu menyatukannya semula. Nicole, kami akan selamatkan kamu. Nenek, Apa? Itu saja. Mandy ada yang lebih besar. Wah, Nicole, awak memang bertua. Pernahkah awak melihat itu? Ya, saya dapat gula-gula impian saya. Tapi awak yang mulan ini. Mari kita pergi. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini. Bagus. Baiklah, masa untuk mencuba ini. Saya tak boleh nampak tanpa cermin mata. Apa masalah dengan kamu? Ia sangat kecil. Bau manis. Oh, tidak. Oh, gula-gula masuk ke hidung saya. Saya tidak mau tercekik. Tidak begitu bagus. Ia kembali tetapi saya tidak berminat. Bingo. Oh, saya ada idea. Saya akan tanam gula-gula ini seperti benih dan tuangkan sedikit air ke atasnya. Bagaimana jika saya mendapat pokok gula-gula? Aku meris dari sini, kawan-kawan. Saya rasa ini adalah rancangan yang bijak. Ini air. Bagus. Dan menunggu. Wah, satu keajaiban telah berlaku. Sekarang saya boleh makan gula-gula bila-bila saya mahu makan. Oh, ayo. Mandy, bolehkah kamu lebih cepat? Itu sahaja. Saya datang. Tunggu sebentar. Saya sudah selesai. Anda boleh mula. Oh ya, ini sangat mengujakan. Sedap.
Mari kita makan lagi. Yum, yum, yum. Hey, ya, kawan-kawan. Ini sangat sedap. Saya suka. Oh, tidak. Apa yang salah dengan perut saya? Oh, ia sangat teruk. Aduh, apa itu? Saya pasti tidak akan memakannya. Ya, saya juga. Begitu juga saya. Oh, nenek. Ya ampun. Apa itu? Oh. Tunggu. Mari kita pergi. Ayo. Awak kena mula, Nicole. Oh, saya betul-betul tak mahu buat ini. Saya rasa saya nak muntah. Tunggu. Tunggu. Saya rasa baunya sedap. Saya akan tunjukkan semuanya. Oh ya, ia coklat, kawan-kawan. Ya. Oh, saya sangat sakit. Saya juga, nenek. Baiklah, ya, mari kita pergi. Mandy, ayo, cuba sendiri. Saya betul-betul tidak mahu melakukannya. Tunggu sebentar, saya rasa Nicole betul. Ini garpu dan pisau saya. Dan mari kita makan kek yang cantik ini. Ia sangat berperisa coklat dan berkrim. Saya sangat suka. Sedap. Saya akan habiskan semuanya. Hey, Mandy, apa yang kamu buat? Ia adalah makan tengah hari yang sedap. Giliran awak, nenek. Baiklah, kerana semua orang kata ia kek coklat. Jika semua ini mencuci, sudah apa? Saya akan ubah bentuknya dengan cepat. Anda tahu apa itu? Satu saat. Ya. Ini beberapa batang poke. Mari kita pergi. Saya akan menghias kek saya dengannya. Semua siap. Seekor landak coklat yang cantik. Tetapi kita perlu tambah mata. Hebat! Satu saat. Dan sekarang ia lengkap. Oh, terima kasih, gadis-gadis. Saya memang seorang genius bila berkaitan dengan kek. Memotong sepotong untuk diri saya. Dan mari kita cuba. Oh, ini sedap. Saya suka sangat. Baik, gadis-gadis, silakan ambil. Ia untuk semua orang. Lihat itu. Ia adalah Nutella kecil. Hebat. Baiklah, saiz sederhana adalah bagus. Away. Oisyaron empire balay pisirons. Bailad, ay ibigsiyon tuvat. Watson, saya siap mahu jadi gemuk. Ia mimpi ngeri. Anda tahu, ayah lebih suka tidak memakannya, tetapi bersolek. Trinaria, itu boleh menjadi topping tentury. Ya, terapi coklat. Oh, kenapa dia meletakkan pes di dahinya dan di mukanya? Mari. Baiklah, ia adalah topeng muka coklat. Nenek Anda boleh mula. Oh, saya perlukan beberapa bahan. Kita akan membuat kek cawan coklat yang lazat. Baiklah, tuangkan tepung ke dalam Nutella. Kemudian tambah sedikit susu. Begitu sahaja. Kita juga perlukan telur. Memecahkan dan menuangkannya. Dan sekarang mari kita campurkan semuanya. Bagus, baunya luar biasa. Tuangkan campuran kita ke dalam pembuat waffle dan buat beberapa waffle. Dak, Mandy, tenang. Waffle ini untuk nenek. Dalam bentuk hati. Oh, ini memang sedap. Saya benar-benar ingin mencubanya juga. Nenek, bolehkah Anda berkongsi atau membuat satu untuk saya? Satu saat, sayangku. Ini sekeping.
Tidak, terima kasih. Baiklah, saya akan selesaikannya sendiri. Oh, mari kita pergi. Baiklah, saya rasa giliran saya. Kita perlu membuat beberapa pengukuran. Ya, selesai. Mari kita pergi sekarang. Mari kita mula bekerja. Saya telah mencipta alat khas untuk roti bakar. Bagus, ia akan melakukan semuanya sendiri. Biar free Abaitsido. Dan isi subah roti bakar dengan Rea. Saya rasa saya seorang genius. Bagus, Mandy. Terima kasih. Oh, ini sangat sedap. Adakah kamu akan berkongsi dengan kami? Sudah tentu. Silakan. Terima kasih. Sedap. Baiklah, Monica ada Nutella merah. Oh betul, tetapi Britney ada jelly berperisa haba-baba. Hebat, Nicole dapat gula-gula kapas hijau. Super. Ancamu Derek C. Narcity Kerbershaw. Rikita Train, Red saya buka. Aduh. Monica Beer Hijau. Itchwing Trick Screener. Maaf. Sawiran yung garmis dengan fizz dari Nutella. Ya pasti sangat sedap. Mari kita coba. Sedap, enak. Dan bagaimana saya naruh rasanya? Bel, coba akan buatkan diri saya beberapa coklat. Tuangkan Nutella ke dalam acuan. Oh, ia berat. Saya rasa saya boleh buat. Hebat. Yang pertama, terus dan kata, Schmelz Gafran Mars, Richard tambah Skittles. Yang ini Skittles, yang nadagan marshmallow dan taburan. Ozrich, penyanyi ternyata indah. Sekarang taburkan dengan semburan pembeku untuk membekukan coklat. Bagus. Mari kita lihat apa yang berlaku. Hebat, sudah tiba masanya untuk mencoba. Betapa sedapnya. Saya suka coklat ini. Sedap. Oh, ia kelihatan begitu menyelerakan. Saya tidak boleh berhenti menonton. Oh, saya benar-benar suka Nutella. Boleh saya coba sekarang? The jokes. Jelly, saya kelihatan sangat lazat. Biar saya coba. Ia sangat menyelerakan. Oh ya. Saya suka. Oh, ia juga gula-gula getah. Hebat. Saya boleh tiup belon. Berfungsi. Belon yang hebat. Saya boleh makan lebih banyak untuk meniup gelembung yang lebih besar. Wah, lihat itu. Hebat. Tangkap, Nicole. Ya, sekarang Monica. Ya, saya menangkapnya. Biar saya pukul. Oh, gadis-gadis. Hai. Sekarang kita tidak melekit dari semua jeli. Baiklah, giliran kamu sekarang, Nicole. Oh, baiklah. Hebat. Biar saya coba. Betapa sedapnya. Lihat, saya ada misai kapas. Bagus. Itu kelakar. Biar saya coba. Sedap. Saya ada idea. Brittany, berikan itu kepada saya. Apa? Oh, saya tahu. Hagi-wagi. Mungkin sebaldi sampah. Tidak. Segelas air. Ya, bagus. Mari kita coba larutkan gula-gula dalam air. Mari kita lihat bersama. Baiklah, masuk ke aking sisalai ke ais masukkan. Baik, semua. Wah, itu hebat. Ia larut. Sekarang saya boleh minumnya sebagai koktail. Oh, ia akan jadi sangat sedap. Wah, awak sangat pantas. Ia sangat sedap. Oh, gadis-gadis, bagaimana dengan bibir dan telinga kita? Wah, ini adalah kesan makan makanan warna yang sama. Mari kita pergi. Wah, itu satu donat penuh dan ia sangat besar. Dan kamu perlu membahagikannya. Ia warna dulang. Apa masalahnya? Britney, berikan kepada saya. Tidak, kembalikan. Gadis-gadis, hentikan. Kamu akan menjatuhkannya. Sekarang semua orang ada donat. Hebat. Ia sepatutnya sangat sedap. Saya tertanya-tanya siapa di antara kamu yang boleh makan lebih cepat.
Oh, mari kita cepatkan. Oh, Brittany sangat lapar. Monica memutuskan untuk makan sedikit demi sedikit dan Nicole dapat memasukkan satu donat penuh ke dalam mulutnya. Kami semua terkejut. Wah, saya menang. Saya melakukannya lebih cepat daripada orang lain. Kamu hanya perlu lapkan glasir itu. Tidak mungkin. Gadis-gadis, apa yang terjadi pada muka dan hidung kita? Sakit Baron. Ya, gracias. Diyan na to. Count section dapat minggu sekalinya. Makanan baru. Brittany ada chupa chups. Nicole ada milkshake. Hebat, ia sangat besar. Tetapi Monica tidak bernasib baik kali ini. Dia ada kerepek yang paling pedas. Yang saya bersedia untuk mencari sperm. Saya ada chupa chups yang besar. Betapa cantiknya warna kuning ini. Mari kita coba. Saya suka. Saya telah bermimpi untuk mencoba chupa chups dengan sangat cepat. Gerudia boys my namun lain lewat chupa chups pada Gerudia dan siang chupa Gerudia dan chupa chups berpusing sendiri. Idea yang hebat. Ya, series terus yang objek sedang sedang melancarkan chupa chups. Mari keluarkan lidah dan... Wah, adakah saya membuat lubang di lidah saya? Oh tidak, Brittany, kamu menggosok lubang di lidah dengan lollipop. Oh betul, gadis-gadis tahu apa yang perlu dilakukan. Satu idea datang kepada kami. Tampalan sepatutnya menyelesaikan segalanya. Itu ide Rincho. Oh, tebakers gadis-gadis, ia benar-benar berbantu. Baiklah, jadi giliran siapa sekarang? Monica, bagaimana dengan Nicole? Tidak, Monica. Giliran kamu. Ya. Baiklah, yang saya tak nak buat. Saya sangat takut. Ia adalah keripik yang sangat besar dan sangat merah. Ia mesti sangat pedas. Nicole, adakah kamu sanggup makan keripik untuk saya? Demi wang? Tidak. Baiklah. Brittany, bagaimana dengan kamu? Biar saya fikirkan. Tidak. Baiklah. Saya tiada pilihan. Saya kena makan. Betapa pedasnya. Saya sudah rasa terbakar. Kawan-kawan, saya tak boleh buat ini. Ia terlalu kuat untuk saya. Apa yang patut saya buat? Monica, kamu boleh melakukannya. Nicole, mari sokong kawan kita. Ayo, Monica, kamu boleh melakukannya. Monica, awak adalah wira kepada semua orang. Awak berjaya makan keripik pedas yang begitu besar. Oh, kecuali sekarang Monica menyembur api seperti naga. Kita perlu selamatkan Monica secepat mungkin. Oh, biar saya bantu awak. Monica, ikut saya. Anda perlu disejukkan. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Biar saya buka peti sejuk dan letakkan kepala anda di dalamnya. Adakah ia membantu? Hebat! Super, Brittany. Terima kasih. Kemudian mari kita kembali. Nicole, semuanya baik-baik saja. Sekarang giliran kamu. Bagus. Sekarang saya akan cuba koktail saya. Ia sangat sedap. Krim di atasnya sangat baik dan manis. Saya bersedia untuk makan semua krim di atas pada permulaan. Oh, yum. Sekarang, biar saya coba koktail itu sendiri. Oh, ia sedap. Aisnya bertukar hijau. Ia rasa lucu. Apa yang berlaku jika saya cuba lagi? Sedap. Gadis-gadis, mustahil untuk berhenti. Wah, Nicole, kamu minum semua koktail sendirian dan oh Tuhan, kamu bersinar seperti bola disco. Pelik, sinaran itu semakin terang. Oh, gadis-gadis, kamu seterusnya. Mereka juga menjadi berwarna. Tidak lama lagi, kamu pasti akan berwarna sepenuhnya. Sementara itu, mari kita teruskan dan nikmati lebih banyak makanan sedap. Oh Tuhan. Mari kita pergi, mari main batu, kertas, gunting. Wah, ini adalah hidangan baru. Monica ada K-pop merah. Hurai, besar sekali. Tetapi Nicole tinggal dengan mata jeli. Roybad. Tetapi Brittany mempunyai marshmallow kuning. Ia bergegar dengan lucu. Siapa yang patut kita mulakan? Saya mau jadi yang pertama. Hebat. Mari kita cuba. Saya perlukan sudu. Mari kita mulakan dengan anak mata. Iguat terlihatin sedap bersentuh ba. Wait and wait, David. Ia sangat hijau dan ia adalah jeli. Mari kita cuba juga. Tidak wasapnya. Asin sangat bagus. Saya sangat suka. Oh, saya tak boleh berhenti. Aduh, lengan saya tersekat. Monica, tolong saya, sudah tentu.
itu sangat lucu. Tangan kamu melantun dari meja. Hebat. Tunggu, saya ada idea. Mari kita cuba lempar bola terus ke dalam gelung bola keranjang. Oh, Nicole. Saya dulu lagi awak. Nicole, awak oke. Monica tepat mengenai sasaran, tetapi Nicole sedikit cedera. Tetapi tiada lagi marmalade di tangan Nicole. Baiklah. Sekarang giliran Britney. Oh, saya ada idea. Mari ambil sarung tangan Iron Man saya, goreng beberapa marshmallow. Ia pasti akan lebih sedap dengan cara ini. Saya rasa itu sudah cukup. Sekarang, mari kita cuba. Wah. Ya sangat lazat dengan menjilat jari Anda. Gadis-gadis, ia sangat sedap dan saya tak perasan pun saya dah habiskan semuanya. Sedap. Adakah hanya saya? Baiklah, saya ada kek pop merah. Macam mana saya patut makan ini? Betul. Saya perlihat imej samurai. Azomi saya jadi nampak dia bernasir. Baiklah, kita akan potong kek pop ini kepada 2 bahagian dengan katana saya. Ternyata hebat. Terima kasih. Biar saya cuba. Ia sangat sedap. Wah, Monica, itu sangat hebat. Pasti K-pop itu sendiri sangat sedap. Kembali kepada image Anda sendiri. Ayo, Monica, kamu semua merah. Gadis-gadis, kamu semua berwarna sekarang juga. Anggap kau tak berwarna, tapi kau kelihatan lucu dengan wajah-wajah itu. Ay mira dapat. Berikan kulipan ka na atas niya. Bayar pa naman sila. Wah, Britney ada sebaldi ice cream. Wow. Dan Monica ada karamel letupan kegemarannya. Tapi Nicole mempunyai pizza gari dengan jelly yang waiter ada hasil toksik. Saya rasa ada siapa yang akan iri hati dan tidak akan berubah. Mari kita mulakan dengan Monica. Saya gembira untuk mencuba. Mari buka. Tuang sedikit di tangan kita. Hebat. Sekarang tuang di lidah saya. Iya, hebat. Sangat sedap. Tunggu. Saya ada idea. Saya perlukan corong. Nicole, tolong saya. Saya akan letakkan corong dalam mulut saya dan awak tuangkan karamel letupan ke dalam corong. Okey, saya sedia untuk bantu kawan saya. Mari kita cuba. Saya harap semuanya akan baik-baik saja. Saya sedang mengisi dengan karamel. Oh, itu sahaja. Saya sudah tuangkan. Awak okey? Sudah tentu. Sangat lazat. Oh, ada yang tak kena. Saya bengkak seluruh badan. Nampaknya jumlah karamel letupan ini terlalu banyak. Monica akan meletup. Oh, sekedar normal. Bagus. Oh ya, ada siren sikuar dalam pertunjukan bunga api. Monica mempunyai bunga api yang sangat cantik keluar dari mulutnya. Karamel letupan telah melakukan tugasnya. Giliran awak, Nicole. Tidak, saya dah mau. Saya dikatakan je. Baiklah, Nicole lari, tetapi tiada jalan untuk lari dari cabaran ini. Awak perlu mencubanya, Nicole. Ayo, kuatkan semangat. Awak pasti akan berjaya. Saya takut. Apa? Baiklah. Tetapi hanya sedikit sahaja. Apa masalah dengan kamu? Ya pelik. Saya tak boleh keluarkannya. Oh, tengok sendiri. Pizza gari ini tidak berfungsi. Kami akan membantu Anda. Lihat. Terus sekarang finger di file server antier. Wow, hey, sebenarnya sangat sedap. Saya suka. Ayo, teruskan. Sangat sedap. Baiklah. Ayo, tuangkan semuanya ke dalam mulut saya. Ayo, saya mau semuanya. Sedap. Gadis-gadis, saya silap. Tunggu. Oh, tidak. Ia sangat masam. Saya, kejang. Share my words. Just viewing kamu Britney. Wake up Britney. I'm going to watch money. At she's can ice cream and sendirian. Ada banyak di sini. Sudah tentu. Saya ada sudu dan saya tak pernah makan ice cream sebanyak ini. Tetapi saya bersedia untuknya. Sedap. Ia sangat lazat. Saya suka. Saya bersedia untuk makan sepanjang hari dan malam. Saya kesejukan. Oh, tidak. Kenapa ia begitu sejuk? Baiklah, saya perlukan topi. Baiklah, ia akan menjadi lebih baik sekarang. Nom. Oh, sangat sedap. Saya suka. Oh, tidak. Tunggu, saya rasa sejuk lagi. Britney, adakah awak pasti akan makan semuanya sendirian dan tidak kesejukan? Ayo, awak kena fikirkan sesuatu, Britney. Jumlah sejuk lagi. Gadis-gadis, keselesaan manusia. Baiklah. Sudah, Jerry.
Turikan Tiguran Sirin Sambus Kui Rasa lebih baik. Terima kasih. Dan sekarang ice cream tier ialah cair. Sabar jangan risau. Sekarang saya boleh minumnya. Shirin sering saya situin mal samperme. Kesini. Milkshake it termait terkait lazat. Saya perlu angkat baldi lebih tinggi. Oh, beratnya. Saya jatuh. Britney, Bakery Game On Work. Ayo, Bayan Lord. Wah, Britney, Tayan Yudira Watson dan Medan. Betul, gadis-gadis, kamu semua berwarna sekarang. Hebat dan cabaran sudah berakhir. Mari kita ambil selfie yang berkesan. Kita perlu beritahu semua orang segera. Senyum. Saya bersemangat. Baiklah, apa barang menarik yang kamu ada? Siapa yang mahu mula dulu? Julie? Baiklah, mari kita pergi. Yeay, saya dapat gula-gula getah. Mari cuba. Oh, ia sangat masam. Saya jadi terbelit, tapi ia sedap. Saya mahu lagi. Oh, sedap. Dan betapa masamnya. Julie, awak sangat kelakar. Sekarang giliran kamu, Britney. Yay, saya dapat Poggy Strawberry. Itu biskut perisa strawberry kegemaran saya. Mari kita cuba. Ya, oh ya, saya nak telan lidah saya. Ia sangat sedap. Tolong kongsi. Tidak. Ini hanya milik saya. Oh, ia sangat sedap. Bagaimana jika saya celupkan ke dalam sirap strawberry? Sebenarnya, letakkan di atas. Baiklah, mari kita cuba. Saya suka. Wow, ia jadi lebih baik. Saya mahu lagi. Bagaimana awak muatkan semua benda itu dalam awak? Ia rahsia. Oh, semuanya sudah habis. Alex, awak boleh minum Coke awak. Baiklah, hebat. Saya suka Coke. Saya rasa warna hitam membuatnya sangat brutal. Oh, ya. Oh, maaf, gadis-gadis. Itu saja. Dan saya ada straw. Mari kita lakukan ini ya. Saya penat. Apa? Dengan kumpulan sokongan ini, saya boleh berlari keliling dunia dengan Coke. Dan, ada sesuatu yang tidak kena dengan perut saya sebenarnya. Oh, saya rasa tidak sihat. Aduh. Alex, berhenti. Kamu akan membuatkan gadis-gadis terpesona. Gadis-gadis, ambil kerusi. Mungkin ia membantu. Baiklah, saya diajar bahawa anda tidak boleh menahannya. Apa yang terjadi pada telinga saya? Adakah ia menjadi hitam? Oh, Britney, telinga anda berwarna merah jambu. Dan telinga Julie menjadi biru. Saya rasa ia dari makanan. Wah, wayu kiwa ringan. Britney, Old White Marshmallow merah jambu. Alex, ada satu bar coklat penuh. And Julie, way beruang gummy. Sangat besar, tetapi bagaimana rasanya? Ini menakjubkan. Mahu mencubanya? Tidak mungkin. Ini milik saya. Ya, ini yang paling sedap. Mari kita mulakan dengan kepala. Makanan biru memang hebat. Oh ya, ia sedap. Dan teruskan. Jam marmalade ini sangat sedap. Ia bergoyang dengan baik. Hei, baiklah. Siapa seterusnya? Saya mahu jadi yang seterusnya. Saya dapat coklat bar gergasi, tetapi apa yang ada di dalamnya? Ada banyak coklat bar kecil di dalamnya. Baiklah, ini hanya untuk saya, jadi jangan berharap sedap. Oh ya, maaf gadis-gadis, coklat telah naik ke kepala saya. Saya tak nampak apa-apa selain coklat. Oh ya. Satu demi satu. Berjalan lancar. Dan yang terakhir, Britney, sekarang giliran kamu. Beritahu saya dalam komen berapa banyak marshmallow yang saya masukkan ke dalam mulut saya. Oh ya, hei, sudah habis. Oh, bagaimana kamu semua suka saya? Saya tak boleh ketawa. Oh, saya penat mengunyah. Ia tak berkesan. Apa yang saya nak buat?
saya akan beri anda petunjuk dengan itu. Mari kita cuba begini. Adakah ia lebih baik? Bagus. Baiklah. Kawan, sama-sama. Tetapi, cuba jangan cari masalah lagi. Apa itu? Hah? Ya ampun, bibir saya jadi merah jambu. Adakah bibirmu juga berubah warna? Ben, lihat Alex. Si Wiswa bergerak dengan baik, tetapi kamu perlu makan. Makanan baru ada di sini. Wah, banyaknya makanan sedap. Julie dapat takis, Alex dapat kek cawan coklat gergasi. Dan Britney, apa yang ada di situ? Oreo gergasi dan ia berwarna merah jambu? Hebat. Ia berat. Mari kita cuba. Bagaimana saya nak gigit awak? Ia agak keras. Apa yang patut saya buat? Betul tu. Saya pernah belajar karate. Jadi mari kita belajar kemahiran lama. Oh, saya tak perlu belajar. Saya dah tahu. Dan mari kita mulakan dan tendang punggung Oreo. Selesai. Itu lebih baik. Lebih baik jangan kacau Britney. Terima kasih kawan-kawan. Baiklah, Britney kecil sudah kembali. Oh, ia sangat sedap. Kamu semua, kamu tak tahu. Oh ya. Boleh saya? Saya betul-betul mau cuba takis biru itu. Oh, ia sangat sedap. Ups, saya mahu lagi. Haiwan, favorite wing Brosman Suveria dalam hidup mereka. Wah, adakah ia pedas? Wow, ya Tuhan, dalamanku terbakar. Aku sudah jadi naga yang menghembuskan api. Tolong aku. Saya ada idea. Saya ada sebaldi air. Julie, saya akan selamatkan awak. Jadi, bagaimana rasanya? Oh, terima kasih banyak. Baiklah, teruskan dengan kek cawan anda. Oh, saya benar-benar menantikan ini. Saya suka kek cawan coklat. Krimnya menakjubkan. Julie, kenapa kita tidak kenakan dia? Saya bersama kamu. Sesuatu memberitahu saya Alex tidak akan gembira, tetapi ia lucu. Baiklah, biarkan dia pergi. Alex, muka awak pun sudah menjadi hitam. Itu hanya krim. Dan ia sebenarnya sedap. Saya ambil semuanya dari muka saya dan makan. Hebat. Saya kacak semula, gadis-gadis. Ada yang tak kena. Lahir saya. Bagaimana dengan kamu semua? Oh, berita buruk. Kamu juga berubah warna. Apa yang seterusnya untuk kita? Alex ada mie hitam. Britney ada pizza manis merah jambu. Julie ada pancake. Hebat. Alex mahu mula. Saya ada mie hitam yang lazat menunggu saya. Dah mula rasa lapar. Mari kita cuba. Waira memang yang selamanya dengan penyepit ini. Mari kita gunakan tangan. Itu jauh lebih baik. Oh, ya. Saya sudah selesai dan saya benar-benar kenyang. Siapa yang mau pergi seterusnya? Julie? Tiada masalah. Saya mahu mulakan dengan beri biru. Hebat. Dan sekarang mari cuba pancake. Selebihnya. Mungkin saya patut menakutkan mereka. Dan Apa? Saya raksasa lempeng. Wah, adakah Anda takut? Baiklah, saya akan terus makan. Satu lagi lempeng dan jangan lupa buah beri biru. Hai. Sekarang giliran kamu, Britney. Betul-betul? Hebat. Saya mau makan pizza saya dengan cara baru yang menarik. Saya nampak di TikTok. Anda potong seperti ular. Dan mari kita coba secepat mungkin. Oh, ya ampun. Itu menakjubkan. Hebat! Oh, apa yang salah? nampaknya satu lagi pusingan warna. Kawan-kawan, muka kamu semuanya berwarna. Dan Britney juga. Ya ampun. Oh, kemana kamu semua pergi? Oh, di situ awak. Anda perlu cari cara untuk menjadi lebih baik. Ada nenek.
Kenapa kamu semua berpakaian begitu? Adakah ini Halloween? Tidak. Mari, saya akan selamatkan kamu. Saya ada ubat di sini. Ada penawar untuk setiap seorang. Ini dia, 1 pil untuk setiap orang. Masukkan ke dalam mulut dan ia akan berfungsi. Julie, Alex, dan Britney. Bagaimana perasaan kamu? Lebih baik? Nenek, Anda buat sihir. Anda bawa mereka kembali. Nenek terbaik pernah, kawan. Oh, ya ampun. Saya tertanya-tanya apa yang ada di sana. Wah, betapa hebatnya. Saya akan dapatkan snack yang sedap. Apa ini? Saya tidak mahu ini. Tidak. Duduk. Saya tidak mahu makan. Sebenarnya sedap. Betapa lazatnya kumbang dalam karamel dan saya dapat sepotong gula-gula getah. Saya suka gula-gula getah. Saya akan membukanya. Wah, dah kegemaran saya, guys. Mari kita lihat berapa panjangnya. Hei, betapa sedapnya. Apa? Oh, tidak. Saya tertelan serangga. Tidak. Betapa mimpi ngeri. Sedapnya. Yum. Itu menjijikkan. Oh, tidak. Bagaimana ia boleh ada di situ? Keluar dari gula-gula getah saya. Oh, betapa mengerikan. Oh, tidak, saya tak boleh nampak. Oh! Bolehkah saya jadi yang pertama? Sudah tentu. Apa itu? Kita patut cuba. Mari kita lihat betapa sedapnya benda ini dan kamu tak ada satu. Baiklah, itu gel masam. Oh, ia sangat masam, tetapi rasanya sangat sedap. Mari buat sandwich manis. Saya akan makan ini. Tidak. Kamu lupa. Oh, baiklah. Saya akan letak sedikit di sini. Saya lukis muka sedih. Macam itu? Itu sangat masam. Kamu sangat kelakar. Bagaimana dengan saya? Sudah tentu. Betapa sedapnya benda yang saya dapat. Saya akan makan ini dengan gembira. Oh, hei, ini milik saya. Saya sangat suka gula-gula ini. Betapa cantiknya saler ini dan betapa sedapnya. Nikmatilah. Saya ada idea tidak akan merosakkan rasanya. Jadi... Atau mungkin saya akan... Tunggu. Apa yang sedang berlaku? Adakah itu awak? Apa yang kamu cakapkan? Saya? Oh, tolonglah. Baiklah. Wah, cantiknya. Saya sangat suka. Hebat. Mari kita lihat. Ni sangat sedap. Saya hampir lupa. Saya tak boleh tinggalkan diri saya tanpa hidangan sedap ini. Hebat. Hei, mungkin giliran saya. Tunggu, saya masih ada satu mata yang sedap lagi. Ini sangat sedap. Baiklah, kamu boleh mula. Yeay, apa yang kita ada di sini? Tunggu, kaviar. Adakah itu kaviar? Kita mesti cuba. Itu bagus. Rasanya luar biasa, tetapi saya suka. Sedap. Oh, saya rasa saya tercekik. Oh, tidak, tolong saya. Oh, saya selamat. Ya, betul. Semuanya baik sekarang. Terima kasih. Mari, 3, 2, 1. Wah, saya suka itu. Jadi apa yang kita ada di sini? Hai, di sana. Ini gula-gula. Saya akan makan kamu sekarang. Rasa yang terang. Saya akan buat mainan. Ia perlu dicelup dalam serbuk untuk menjadikannya lebih baik. Masam! Apa? Awak mahu satu? Ya, tidak. Ups. Oh, betapa indahnya. Ia adalah mainan yang lazat. Saya mahu lagi. Di sini. Wah, terlupa. Mari sini. Saya akan buka penutupnya. Jam yang sedap. Pasti sangat lazat. Semua masam tapi sedap. Boleh saya cuba? Baiklah. Awak milik saya. Saya patut berikan kepada kamu. Betapa cantiknya. Itu sangat hebat. Mari celupkannya. Mari cuba. Itu bagus.
Boleh saya? Jom, ini minuman kegemaran saya. Saya suka. Oh ya, ia sangat sedap. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan ambil cawan ini, cawan yang sedap, dan saya akan tuangkan soda ke dalamnya. Ia lebih sedap daripadanya. Boleh kongsi? Dan bagaimana dengan awak? Saya akan buka. Wah, sedap dan boleh dimakan. Wah, ada yang kurang. Dapat idea. Hei, jangan buat begitu. Tidak berjaya. Saya bergurau. Ini dia. Saya mahu mencubanya sekarang. Wow, saya mahu satu juga. Bolehkah Anda dapatkan satu untuk saya juga? Sudah tentu. Hebat. Bersulang. Bagus. Dan sekarang cawan. Sangat sedap. Saya mahu semuanya. Oh ya, itu sangat hebat. Sudah makan? Sekarang saya. Sudah bersedia? Kamu bersedia? Bersedia. Mari kita pergi. Wah, betapa menariknya. Ada sesuatu yang sedap. Persahankan diri Anda. Saya terima. Ini seronok dan sekarang saya akan membukanya dan merasanya. Itu sangat sedap. Betapa bertuahnya kita. Dan apa ini? Saya tidak tahu. Kita patut mencobanya. Saya terfikir sesuatu. Bingo. Atau gel di sana. Itu sahaja. Lebih banyak. Dan sekarang saya akan tambah dan sangat sedap. Betulkah? Saya akan cuba juga. Saya akan ada cara saya sendiri. Itu sahaja. Lagi-lagi. Dan mari kita lihat. Ya, sandwich yang terbelah dalam mulut saya. Saya akan makan semuanya. Ia sangat sedap. Kamu sangat kelakar. Ia sangat hebat. Apa ini? Saya ada idea. Mary? Ya, lihat. Saya perlukan ini dan ini. Lukisan sempurna. Dan mari kita main. Baiklah, kosong saya. Saya akan pergi ke sini. Sini. Palang terakhir. Begitu sahaja. Saya yang satu. Bagaimana? Hei, tidak.